Apa itu fungsi Wow Cash? Wow Cash ni dia macam satu e-wallet dalam app Ton Wow. Apa-apa transaksi, sistem akan tolak duit dalam Wow Cash anda ni. Contoh, anda nak langgan pelan data lindung ataupun anda nak set auto top up, kira macam auto debit lah. Ataupun anda nak top upkan orang lain, anda boleh guna duit dalam Wow Cash ni. Anda nak guna untuk upgrade SIM card, anda nak guna untuk upgrade rank, semua akan tolak duit melalui Wow Cash ni. Duit dalam Wow Cash ni, dia boleh transfer ke ahli Ton Wow yang lain juga. Just masukkan je nombor ID dia. Lepas tu anda nak top upkan orang lain yang guna telco selain Ton Wow pun boleh. Korang boleh semak, itulah senarai telco-telco yang ada. Dekat bawah Wow Cash tu, dia ada tunjuk transaction history. Setiap kali anda top up diri sendiri, anda akan dapat cashback. Anda top upkan orang lain pun anda dapat cashback. Yang penting, mesti top up guna app Ton Wow ni. So, cashback dia akan masuk dalam Wow Cash anda ni pada esok harinya, selepas 24 jam lah. Kalau anda nak semak cashback tu, anda boleh tengok dekat transaction history ni. Ton Wow je satu-satunya telco yang beri kita cashback balik sehingga 5% guys. Top up tak pasal-pasal dapat duit balik.